Allahu Akbar. Oh, baking. Ya, ya, ya. Hari ni Abang Kim mari kedai kek Abang Kim lah. Boleh tengoklah kedai-kedai kek Abang Kim ni. Oh, ala-ala awak mari jumpa Abang Kim. Abang Kim nak ayat benda. Nani? Abang Kim nak ayat. Abang Kim nak mohon maaf kepada semua orang. Abang Kim nak mohon maaf kepada semua customer Abang Kim, warga Bukit Bunga disebabkan oleh kalau kau perasan kau belakangan ini kedai Abang Kim, kedai kek Abang Kim tak beroperasi. Kadang-kadang beroperasi, kadang-kadang tak beroperasi. Sebab kayaknya Abang Kim tak mampu untuk berada di sini setiap hari. Abang Kim tak mampu nak upah customer, upah customer pula dah. Nak upah pekerja rasa macam tak berbaloi lagi. Jadi sekarang ni, jadi Abang Kim mohon maaf sangat-sangat. Abang Kim mohon maaf sangat-sangat kepada semua customer Abang Kim hok mari kedai Abang Kim. Okey, lepas tu dia mari ke kedai Abang Kim ni dan Abang Kim kedai Abang Kim tutup. Abang Kim minta maaf. Jadi untuk mengelakkan, sebab ada 2-3 customer telefon ke Abang Kim, apa kedai Abang Kim tak buka, apa kedai Abang Kim tak buka. Jadi Abang Kim nak ayat satu benda. Ini untuk mengelakkan daripada solution lah, senang cerita. Solution untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi kepada siapa-siapa yang nak mari kedai Abang Kim, di-preferkan kontak Abang Kim dulu, telefon Abang Kim bila Abang Kim buka tu je lah. Sebab supaya awak tidak sia-sia. Saya Abang Kim mesti hok mari daripada jauh lah, Kuala Balah lah, daripada Jeli, daripada Tanah Merah dan sebagainya, jauh-jauh semua. Jadi Abang Kim minta lagu tu lah, kontak dulu Abang Kim seperti yang tertera Abang Kim buat ni dah. Jadi pada siapa-siapa yang nak dapatkan cap Two Brothers Cap punya design ni, okay, design-design yang ada di sini memang cun-cun dan lawa-lawa. Okay, boleh mari di kedai Abang Kim. Okay, okay, nak dapatkan cap yang berkualiti, Two Brothers Cap adalah jawapannya. Okay, kualiti terbaik, gaya terbaik. Terima kasih.